settle pindah tanam pokok bunga ros yang dibeli ni ke dalam pasu yang lebih besar. Jadi pokok-pokok ni nak pindah tanam ke pasu yang lebih besar ni kita gunakan tanah khas untuk pokok bunga ros. Tanah ni sesuai untuk semua pokok bunga ros. Yang penting tanah ni dah ada siap-siap organic fertilizer lah. Boleh tengok tekstur tanah ni sangat poros. Jadi kita nak pindahkan pokok yang kita beli tu ke dalam pasu yang lebih besar. Kalau nampak kat sini akar-akar muda baru nak naik kan, baru nak tumbuh, nak membesar. Jadi kita perlukan tukar ke bekas yang lebih besar. Antara tips lain sebelum tukar pasu ni, kita kena tunggu 3 ke 4 hari selepas pokok sampailah. Terutamanya kalau beli dari postage lah. Sebab kita nak pokok tu biasakan dulu dengan keadaan dan cuaca di rumah baru. Bila dah lepas 3-4 hari paling sesuai untuk pindahkan ke bekas lain. Jadi hari ni kita pindahkan 3 pokok ke pasu yang lebih besar. Lepas dah siap pindah tanam tu, macam biasa kita akan buang bunga-bunga yang dah nampak kekuningan, daun-daun yang kekuningan lah. Sebab kita tak nak pokok-pokok ni stres. Dah buang semua daun dan bunga yang dah rosak, kita biarkan pokok ros untuk 2-3 hari sebelum kita letakkan baja khas untuk pokok bunga ros pula.